Okay, Assalamualaikum. So kita nak buat ujian bakar bateri ni berjadi. Okay, sebelum tu korang boleh like dan subscribe lah channel. So bateri Level 4 ni dah lama dah rosak, baling kat api ni berjadi lah. Ambil masa sikit terbakar lah. Okay, kalau tengok dia dah terbakar. Bateri mod apa tu, yang cover plastik ni dah agaklah terbakar. Tapi dia tak meletup lah. Dia tak meletup. Ini bateri Level 4 lah. Dia kalau kena api dia memang terbakar, tapi dia tak meletup macam bateri apa tu, Li-ion. Sebab tu bateri ni kalau pakai kat kereta elektrik agak bagus lah. Sebab dia terbakar tapi dia tak ni lah, tak apa tu, meletup lah. So rasanya macam tu je. Okay, tu Level 4 terbakar tadi tu. Macam tu lah kejadian dia. Dari tadi dah dekat lebih kurang 5 minit lah. So saja je buat video ni. Kebetulan ada bateri rosak ni. Dia jadi macam tu. Okay, hari ni kita test bakar bateri Level 4. Ini sinar poli 100 Ah. Ini kejadiannya setelah 5 minit dibakar je jadi macam ini. Sebab tu dia punya nombor tu pun ada lagi. Kertas tu dia punya apa tu, label dia tu. So dia tak meletup tu kelebihan Level 4 lah. Kalau terbakar dia terbakar tapi dia tak meletup. Itu sahaja.